Selamat tengah hari, Cikgu. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk ditemubual pada episod ini. Saya, Dia Octavia, wartawan TVPSS SMK Pujut. Sebelum kita mulakan sesi temubual, bolehkah Cikgu perkenalkan diri? Boleh. Okay, nama cikgu, Cikgu Siti Brunei binti Syahri. Cikgu merupakan cikgu guru pendidikan Islam dah di SMK Pujut bermula tahun 2022. Menarik sekali. Hari ini saya akan menemubual Cikgu mengenai sambutan Ramadan. Soalan yang pertama ialah, apakah amalan Ramadan yang boleh diterapkan dalam bulan Ramadan bagi semua umat Islam? Sebenarnya ada banyak amalan yang kita boleh lakukan lah, yang kita boleh amalkan di bulan Ramadan ini. Di antaranya, amalan yang spesial dalam Ramadan ini kita ada amalan bersahur. Yang mana Rasulullah sendiri berpesanlah ataupun menggalak kaum Islam supaya bersahur kerana dalam sahur itu ada keberkatan yang kita dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah solat-solat sunat. Di mana di bulan Ramadan ada banyak amalan sunat yang kita boleh amalkan. Tapi dalam bulan Ramadan ada satu amalan solat yang khusus yang di mana tidak ada di luar bulan Ramadan, iaitu solat tarawih yang kita lakukan selepas solat Isyak. Dan juga yang ketiga, perbanyakkan membaca Al-Quran. Selain baca Al-Quran, kita perlu juga mentadabbur. Maksudnya bukan sekadar membaca, tapi kita juga perlu mendalami makna-makna dalam Al-Quran supaya kita menjadi hamba Allah yang lebih memahami Al-Quran. Itu antara tiga lah yang amalan yang saya boleh kongsikan. Sebenarnya ada banyak lagi yang kita boleh amalkan dalam bulan Ramadan yang boleh menambahkan lagi pahala kita di bulan yang mulia ini. Soalan yang kedua, bagaimana Cikgu mengurus tenaga dan masa semasa berpuasa? Sebenarnya di bulan Ramadan ni dia ada sedikit perubahan lah kan. Maksudnya ada rutin-rutin harian kita yang berubah. Contohnya di luar bulan Ramadan ni kita ada breakfast, kita ada lunch, kita ada rehat dan sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan ni kita tak ada benda-benda tu kan. Jadi cara cikgu menguruskan masa dan tenaga cikgu adalah yang pertama, cikgu mesti jaga tidur lah, jaga rutin harian, tidur harian kerana pada siang hari kita menggunakan banyak tenaga. Jadi yang pertama sekali kena jaga rutin harian tidur, dan juga yang kedua tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Maksudnya kita elakkan daripada melakukan pekerjaan berat supaya badan kita tidak terlalu lesu dan lemah ketika berpuasa di siang. Soalan yang ketiga, adakah Cikgu melihat perubahan dalam sikap atau disiplin murid-murid sepanjang bulan Ramadan? Sejujurnya bagi cikgu sendiri, tidaklah perubahan sikap dan juga disiplin murid ini tidaklah terlalu jelaslah di bulan Ramadan. Bagi cikgu sendiri, di luar bulan Ramadan pun sama juga dia punya disiplin. Cumanya mungkin di bulan Ramadan ni ada juga di kalangan murid-murid Islam ni yang mengambil ringan lah tentang berpuasa ni dengan melakukan aktiviti berat. Akhirnya mereka sendiri yang lemah kan, yang penat. Akhirnya ada di kalangan mereka ni yang berpuasa kan. Jadi itulah sedikit yang cikgu nampak menjadi satu cabaran lah kepada murid-murid SMK Pujut ini. Soalan yang keempat, bagaimana cikgu memastikan murid kekal fokus dalam pelajaran walaupun sedang berpuasa? Ada beberapa perkara yang cikgu buatlah dalam kelas, terutamanya lah bagi memastikan murid-murid di dalam kelas ini memberikan fokus yang baiklah dalam kelas. Yang pertama, cikgu akan kurangkan aktiviti-aktiviti yang menggunakan tenaga. Maksudnya tidak ada aktiviti yang berat lah untuk student atau untuk murid supaya mereka ni konsisten lah dalam pelajaran. Dan yang kedua, cikgu akan memberikan masa untuk mereka ni nap sekejap. Maksudnya di sela-sela PDPC yang cikgu jalankan, cikgu akan beri masa untuk mereka berehat dalam 2 minit ke 5 minit contohnya. Soalan yang terakhir, apakah cabaran utama bagi seorang guru semasa berpuasa? Bagi cikgu sendiri, cabaran cikgu yang paling besar lah adalah bagaimana kita nak mencari masa untuk melakukan amalan-amalan khusus di bulan Ramadan yang kita sebutkan tadi lah, baca Al-Quran, melakukan solat-solat sunat, berzikir dan sebagainya, di samping menyelesaikan tugas-tugas hakiki sebagai seorang guru di SMK Pujut. Itu sahaja untuk sesi temubual kami. Terima kasih kepada Cikgu Huran kerana sudi meluangkan masa sesi temubual ini.